aku nak tunjukkan kepada korang contoh lagi cara penggunaan mic handle ni, especially masa kita nak terjah orang. Oh, jauh no, saya pergi belakang lah. Boleh tengok bang, ayam bang. Kita letak kaki ayam, leher ayam. Ni sambal dia bang. Abang ni buas ke? Saya cakap dia malu apa dia buas. Semua panas-panas bang. Semua panas-panas. Okey, mana yang... Let's go. Wah, sekarang ni aku tengah lapar guys. So aku nak pergi cari nasi. So apa yang ada dekat kawasan ni. So jom kita pergi tengok. Aku fikir macam nak beli nasi kukus. Let's go. Sambil kita test mic handle ni. Kalau korang nak dapatkan mic handle ni, korang boleh dapatkan dekat beg kuning. So let's go. Ace Vlog in. Alright, sekarang kita nak beli nasi kukus. Assalamualaikum bang. Buat apa bang? Waalaikumsalam. Tengah menggoreng ayam lah bang. Nasi kukus ayam goreng berempah. Alhamdulillah. Saya tengok saya first customer ke ni? Ya bang, abang first customer bang. Abang ada lagi lah customer lain bang. InsyaAllah. So boleh abang ceritakan apa antara menu yang menarik customer untuk datang ke sini? Nasi kukus ayam goreng berempah dengan ikan keli berempah. Cuma kita ada extra ikan masin lah bang. Ikan masin setengah-tengah orang tak ada buat ikan masin, kita buat ikan masin bang. Harga pun dalam RM7 je bang. Kalau nasi tambah tu RM1 je. Macam tu. Okey bang. Ni bang, abang boleh tengok. Ayam yang saya goreng bang. Ni ayam first. Oh, jauh no, saya pergi belakang lah. Bang, boleh bang. Ni dia bang, ayam yang first bang. Boleh tengok bang, ayam bang. Alhamdulillah bang. Kita buka tak lama bang daripada pukul 10 ke 11 sehingga habis dah bang. Biasa dalam pukul 2, pukul 3 lah macam tu. Kita tak jual sampai malam lah bang. Siapa cepat dia dapat bang. Alhamdulillah. Dah sampai-sampai dapat ayam panas-panas. Ya bang, betul bang. Sampai-sampai kalau abang sampai dalam pukul 10.30 abang boleh dapat panas-panas lah. Tapi memang sentiasa panas bang. Kita sentiasa goreng, tak henti lah. Sentiasa goreng bang. Tapi kalau dalam tengah hari tu dia jadi panjang sikit lah bang. Beratur apa semua kan. Okay, so kita dah angkat ayam. Weh, kita pula macam saya pula kerja sekali dengan abang. Macam share partner pula. Okay bang, boleh tengok bang. Alhamdulillah. Okay, itu dia. Okey, ni nasi dia bang. Boleh tengok. Okay, nasi kukus. Ni nasi kukus bang. Oh dia. Ni nasi dikukus satu-satu bang. Ni nak buat nasi ni pun kena kira bang. Bukan boleh main letak gitu je. Dia main kena kira berapa dia punya sukatan. Okay, ni pula dia punya kari bang. Ni dia punya gulai. Boleh tengok gulai dia. Kita letak kaki ayam, leher ayam. Ni sambal dia bang. Ni dia punya kuah kari lah bang. Kita pergi ke situ pula. Abang ni buas ke? Saya cakap dia malu apa dia buas. Semua panas-panas bang. Semua panas-panas. Okey, mana yang rasa nak try, boleh singgah dekat Taman LTT depan BHP. Right, so kalau korang datang boleh datang kat sini lah. Tengok harga pun best. Menu pun simple tapi dia punya ni harga sama bang. Baik. Oh, harga sama. Baik ikan keli, ayam goreng berempah, harga sama. Lepas ni akan ada ikan telepia berempah bang. Harga insya-Allah sama. Kita adjust semua sama. RM7 saja bang. Harga bukan harga sekarang bang. Sekarang RM7.98. Semua kat luar. Kita masih stay RM7. Barang naik, kita harga sama bang. Lucu. Sekali lagi bang. Kita harga sama RM7. Biarpun beras naik, ayam naik, harga sama bang RM7. Lucu. Bang, terima kasih spotting Kita on the spot je macam ni. Mantap. Kita sini ada buka open order. Kalau untuk event-event 200-300 insya-Allah kita boleh buat. Tapi kena tempah awal lah, sehari ataupun 2 hari sebelum. Harga sama insya-Allah. Atas 100 kita bagi diskaun ataupun kita akan bagi air 1 balang free. Ni bang salah satu air lah. Air jagung Klebang. Okey bang, itu bang. Luncur bang. Dah jadi trademark dia punya luncur. Terima kasih bang spotting. Untuk kita tanya beberapa soalan pasal apa yang diniagakan hari ni. So kalau korang nak dapatkan mic handle ni boleh dapatkan dekat beg kuning. Panas-panas.